Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ahli keluarga baginda. Salam sejahtera, salam mufakat jurur dan salam segulai sejalai. Yang berhormat Haji Baharudin bin Muhammad Taib, Adun Permas beserta Ketua BDM Haji Hashim, para pemimpin masyarakat, seluruh barisan dan jawatan kuasa, cawangan penyalang, sahabat-sahabat dan seluruh Dun Permas yang hadir dari berbagai lokasi. Tuhan Yang Maha Esa, kerana dengan ini, dengan limpah rahmat dan izinnya, kita dapat berkumpul bersama pada malam Sarawak bagi Dun Permas dan Dun Jujaya. Pada hari ini, walaupun saya Sarawak di Dun Permas sentiasa memberikan sokongan yang tidak berbelah pahagi kepada YB Haji Baharudin. Kami amat menghargai sahabat saya Encik Danish, Datuk Ketua UMNO Cawangan Penyalang. Inilah satu-satunya orang Sarawak macam mana boleh ada UMNO Cawangan. Pertama, mengambil ruang beramal mesra serta bertukar pandangan bersama yang hormat. Hadirin yang dihormati, kini kita sampai ke acara kemuncak majlis, iaitu simbolik giling bidai. Dengan segala hormatnya dijemput Yang Berhormat Haji Baharudin bin Muhammad Taib untuk memukul gong sebanyak 7 kali sebagai simbolik tirai perayaan gawai. Itu apa? YB pukul tu, lepas tu YB sama-sama sebelum tingkat kan? Tuan Haji lah tu. Dah sebelum tingkat tutup. Lepas tu dah tak boleh raya lagi. Ya. Kita boleh ngabang lagi. Tak boleh ngazai. Kita boleh ngabang. Kita kira seorang wakil. Apa. Ayo. Sebelah ni. Sebelah dia. Sini. Ya. Okey. Keluar TBS ni. Okey, 1 2 3. 1 2 3. Time's up. 1 2 3. 1 2. Okey. Bidai ya? Apa itu? Bulung. Okey. Inilah penutupnya. Okey, kita ambil angkat. Ambil gambar. Nanti saya cakap kepada wajah yang minta cameraman minta nanti kalau saya cakap maju, awak semua sambut Johor. Nanti kan Ya, semua suruh bagaimana tak nampak. kita test dulu lah. Maju, maju, maju. Baru test. Okey, Boleh. Seorang dia tu. Okey. 1 2 maju, maju, maju. Terima kasih. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bidai. Terima kasih. Inilah tadi kesenangan daripada adik-adik